Pernahkah anda memerhatikan kucing anda mengedip mata perlahan-lahan sambil merenung anda? Gerakan itu sering dianggap sebagai ciuman kucing, iaitu tanda kepercayaan. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda, di Jepun purba, itu mungkin petanda bahawa dia bukan lagi kucing biasa. Mungkin dia sedang menilai anda sebagai mangsa seterusnya, penuh misteri. Bukan? Hari ini, kita akan menyelami dunia mitologi Jepun yang menakjubkan dan menyeramkan untuk memahami mengapa kucing di negara matahari terbit dianggap sebagai makhluk yang disanjung dan pada masa yang sama, syaitan jelmaan yang menakutkan. Kita akan menelusuri perjalanan mereka daripada simbol tuah Maneki Neko kepada raksasa Bakeneko yang mampu menjelma sebagai manusia. Saya jamin selepas video ini, anda pasti akan memandang haiwan peliharaan berbulu anda dengan pandangan yang sama sekali berbeza. Tetapi, bagaimana semua ini bermula? Bagaimana kucing boleh sampai ke Jepun dan mendapat status yang begitu kontroversi? Kisah mereka bermula sekitar abad ke-6 Masihi. Kucing tiba di Kepulauan Jepun menaiki kapal dari China. Namun, mereka bukan sekadar penumpang. Misi mereka adalah suci. Mereka mengawal sutra Buddha yang tidak ternilai harganya daripada tikus-tikus yang boleh merosakkan scroll rapuh. Oleh itu, sejak awal lagi, kucing dikaitkan dengan perlindungan pengetahuan dan kerohanian. Mereka bukan sekadar haiwan, tetapi penjaga kebijaksanaan. Ini meletakkan asas bagi kedudukan tinggi mereka dalam masyarakat. Mereka adalah makhluk yang jarang ditemui, mahal dan sangat dihormati, hanya boleh dimiliki oleh golongan bangsawan dan biara. Sekelip mata, kucing telah melonjak naik menjadi simbol status dan kemewahan. Khususnya pada era Heian, iaitu dari abad ke-8 hingga ke-12, Istana Maharaja dikatakan sangat tergila-gila akan kucing. Sebagai contoh, Maharaja Ichijo begitu menyayangi kucingnya sehingga baginda menganugerahkannya pangkat diraja khas beserta hamba peribadi. Kucing-kucing ini dipakaikan kolar indah berloceng, disajikan hidangan mewah dan dibiarkan bebas berkeliaran di seluruh ruang istana. Dalam karya agung yang terkenal, The Pillow Book, dayang Istana Seishonagon dengan penuh kekaguman menggambarkan kehidupan haiwan yang sungguh berkeistimewaan ini. Mereka ini bukan hanya sekadar haiwan peliharaan, tetapi sudah dianggap sebagai ahli golongan elit. Pengagungan sebegini telah menyebabkan kucing mula dipandang sebagai makhluk yang hampir suci, pembawa tuah dan kemakmuran kepada pemiliknya. Kecintaan ini memuncak sehinggakan pada tahun 1602, satu titah perintah Maharaja telah dikeluarkan. Titah itu melarang sebarang kucing daripada dikurung atau diikat dengan tali. Semua kucing diperintahkan dilepaskan ke alam bebas supaya ia dapat memburu tikus, makhluk perosak yang mengancam industri sutra, dengan lebih berkesan. Dari satu sudut, ini adalah tindakan yang pragmatik, tetapi dari sudut yang lain, ia telah mengubah hubungan antara manusia dan kucing buat selamanya. Haiwan yang dulunya dimanjakan sebagai kesayangan istana, kini bertukar menjadi gelandangan jalanan. Mereka menjadi lebih liar, berdikari dan penuh misteri. Tepat pada saat inilah, apabila kucing mula menjalani kehidupan yang tersembunyi daripada pandangan manusia, maka mula timbullah legenda gelap yang pertama dalam kepercayaan dan fikiran rakyat jelata. Mari kita mulakan dengan perkara yang baik. Imej kucing yang paling terkenal dan disayangi di Jepun sudah tentulah Maneki Neko atau
kucing memanggil. Ini adalah patung kucing dengan sebelah kaki depan terangkat yang sering dilihat di hampir setiap kedai atau restoran Jepun. Asalnya patung ini, legenda yang paling popular berkait dengan kuil Gotokuji di Tokyo pada abad ke-17. Pada suatu hari, seorang samurai bangsawan bernama Ii Naotaka sedang berlindung daripada ribut petir di bawah sebatang pokok. Tiba-tiba, dia ternampak kucing peliharaan ketua Sami kuil itu yang duduk di pintu masuk, seolah-olah memanggilnya dengan melambaikan kaki. Samurai itu yang rasa tertarik dan ingin tahu pun menghampiri kucing tersebut. Tepat pada saat dia beredar dari situ, kilat menyambar pokok besar tempat dia berteduh tadi. Tanda terima kasih kerana nyawanya diselamatkan, samurai itu kemudian menjadi penaung kuil, membawa kemakmuran kepadanya. Begitulah lahirnya legenda tentang kucing yang membawa tuah dan nasib baik. Untuk pengetahuan anda, isyarat maneki neko ini bukanlah sekadar hiasan yang comel. Setiap elemen mempunyai maksudnya yang tersendiri. Jika kucing itu melambai dengan kaki kanan, ia dikatakan menarik rezeki dan nasib baik. Manakala, jika ia melambai dengan kaki kiri, ia berfungsi menarik pelanggan dan pengunjung. Kadangkala, anda mungkin terserempak dengan maneki neko yang mengangkat kedua-dua belah kakinya. Ini melambangkan perlindungan dan kemakmuran maksimum. Warna patung itu juga memainkan peranan penting. Warna tradisional 3 tona atau dikenali sebagai Mika dianggap sebagai yang paling membawa tuah. Putih melambangkan kesucian dan aura positif. Hitam pula dikatakan menghalau roh jahat. Warna emas menarik kekayaan. Manakala merah memberi perlindungan daripada penyakit. Oleh itu, orang Jepun sangat teliti memilih setiap perincian apabila mereka mendapatkan kucing tangkal seperti ini. Adalah satu sistem simbol yang menyeluruh, bertujuan untuk menarik semua perkara baik dan positif ke dalam kehidupan. Hari ini, maneki neko sudah menjadi fenomena global. Ia telah melangkaui sempadan Jepun dan muncul sebagai antara simbol kebudayaan Asia yang paling dikenali di seluruh dunia. Anda boleh menemuinya di Chinatown, New York, di kedai-kedai cenderamata di Eropah dan semestinya dalam pelbagai anime dan manga yang tidak terkira banyaknya. Contohnya, Pokemon popular, Meowth, sebahagiannya diinspirasikan daripada maneki neko. Imej ini begitu sebati dalam budaya popular, sehingga ramai yang tidak lagi memikirkan tentang akar umbi mendalamnya dalam cerita rakyat Jepun. Ia sudah menjadi lambang sejagat untuk keramahan dan kemakmuran. Namun, di sebalik fasad yang ceria dan mesra ini, terselindung sisi lain sifat kucing yang jauh lebih gelap. Dan itulah yang akan kita bincangkan sekarang. Jadi, bagaimana makhluk comel ini boleh bertukar menjadi raksasa? Titik perubahan dalam persepsi orang terhadap kucing berlaku apabila ia mula dikaitkan dengan usia tua dan kematian. Berbeza dengan anjing yang dianggap simbol kesetiaan seumur hidup, kucing pula bersifat bebas dan berdikari. Ia boleh meninggalkan rumah dan kembali bila-bila masa sahaja yang mereka mahu. Selain itu, jangka hayat mereka juga agak panjang mengikut piawaian zaman tersebut. Kucing tua yang hidup lebih lama daripada tuannya mula menimbulkan keraguan dan syak wasangka. Orang ramai perasan tingkah laku pelik mereka, seperti berjalan dengan kaki belakang untuk mencapai makanan atau mengeluarkan bunyi yang menyerupai percakapan manusia. Mata mereka yang bersinar dalam gelap dan gaya berjalan yang senyap tanpa bunyi langsung
menambah unsur seram dan misteri. Khabar angin mula tersebar di kalangan orang ramai bahawa kucing yang terlalu tua akan memperoleh kuasa gaib dan tidak lagi dianggap sebagai haiwan biasa. Maka lahirlah Bakeneko, si kucing jelmaan yang mengerikan. Mengikut kepercayaan, mana-mana kucing boleh berubah menjadi Bakeneko jika ia hidup terlalu lama, biasanya melebihi 13 tahun atau telah mencapai berat badan tertentu. Namun, yang paling utama ialah jika ia mempunyai ekor yang sangat panjang. Ekor kucing dipercayai menjadi tempat terkumpulnya tenaga ajaib. Setelah menjadi Bakeneko, kucing itu akan memperoleh pelbagai keupayaan yang menakutkan. Ia boleh membesar sehingga mencapai saiz manusia, berjalan menggunakan kaki belakang, mencipta berbola api hantu dan yang paling mengerikan sekali, bertutur dalam bahasa manusia. Selalunya, Bakeneko akan membalas dendam terhadap manusia yang telah melayan mereka dengan buruk. Mereka mampu menjelmakan diri sebagai ahli keluarga yang sudah meninggal dunia semata-mata untuk mengacau dan memesongkan fikiran si pelaku. Atau lebih teruk lagi, mereka boleh memakan tuan mereka sendiri, lalu mengambil tempatnya. Mari kita teliti lebih lanjut tentang kebolehan makhluk-makhluk ini. Bakeneko adalah pakar dalam ilusi dan penipuan. Mereka bukan sahaja boleh bercakap, malah mereka juga mampu menyumpah manusia. Salah satu kebolehan mereka yang paling menggerunkan ialah nekromansi. Dikatakan, Bakeneko boleh menghidupkan semula orang mati hanya dengan melompat ke atas mayat mereka. Atas sebab ini, kucing dilarang sama sekali daripada mendekati jasad si mati sebelum upacara pengebumian. Legenda menceritakan mereka memaksa mayat-mayat itu menari, menimbulkan kengerian yang amat sangat kepada yang masih hidup. Selain itu, mereka juga boleh meminum minyak daripada pelita kerana dipercayai ia memberikan tenaga kepada mereka. Bayangkan senario ini. Pada suatu malam yang gelap gelita, anda melihat kucing anda sendiri berdiri tegak di atas dua kaki belakang, menjilat minyak dari pelita. Cuba anda fikirkan, selepas menyaksikan kejadian seperti itu, mampukah anda tidur lena? Salah satu kisah Bakeneko, kucing raksasa, yang paling terkenal dan sungguh menyeramkan ialah hantu kucing Nabeshima. Kisah ini menceritakan tentang seorang putera dari klan Nabeshima yang mempunyai seorang gundik kesayangan. Seekor kucing milik musuhnya telah membunuh gadis itu, menghisap darahnya dan mengambil rupa gadis itu. Pada waktu malam, gundik jelmaan ini akan datang kepada putera tersebut dan perlahan-lahan menyedut tenaga hayatnya, menyebabkan putera itu semakin tenat dan nazak. Tiada sesiapa pun yang tahu punca sebenar penyakitnya. Hanya seorang pengawal setia yang perasan bahawa setiap malam bayang-bayang gundik itu pada dinding kertas soji. Kelihatan seakan-akan seekor kucing. Akhirnya penipuan itu terbongkar dan kucing jelmaan syaitan itu berjaya diusir. Kisah ini menjadi sangat popular sehingga dipentaskan berulang kali dalam teater kabuki dan kekal menjadi karya klasik dalam genre seram kaidan Jepun. Disebabkan semua kisah seram ini, timbullah kepercayaan kuat dalam kalangan masyarakat. Semakin panjang ekor seekor kucing, semakin banyak kuasa magis yang dimilikinya. Dan semakin tinggi risiko ia akan bertukar menjadi syaitan. Ketakutan ini menjadi begitu mendalam sehingga membawa kepada kemunculan baka kucing yang tersendiri. Kucing Japanese Bobtail dengan ekornya yang pendek bergulung seperti pom-pom mula dianggap sebagai kucing yang selamat. Rakyat percaya bahawa
tanpa ekor yang panjang, seekor kucing tidak akan dapat mengumpul tenaga yang cukup untuk berubah menjadi bakeneko. Oleh sebab itu, anak-anak kucing yang berekor panjang sering dipotong ekornya, dikupir sebagai cara untuk menghalang proses penjelmaan itu. Ini merupakan satu contoh yang agak kejam namun jelas bagaimana mitologi boleh memberi kesan secara langsung kepada dunia nyata, malah turut mempengaruhi pemilihan baka haiwan. Tapi, kalau anda sangka bakeneko itu sudah kemuncak kegerunan, anda silap besar. Ada satu makhluk yang jauh lebih purba dan berkuasa. Inilah dia Nekomata. Tidak seperti bakeneko yang wujud daripada transformasi kucing peliharaan. Nekomata pula asalnya memang entiti iblis. Ciri utama yang paling ketara pada Nekomata dan mudah menarik perhatian adalah ekornya yang terbelah dua, menyerupai garpu. Dipercayai apabila ekor seekor kucing tua berpecah dua, ia menandakan haiwan itu telah mencapai tahap tertinggi dalam evolusi keiblisan. Nekomata jauh lebih ganas dan berkuasa berbanding bakeneko. Jika bakeneko lebih cenderung membalas dendam atas kemarahan yang spesifik, Nekomata pula sekadar menikmati kekacauan dan penderitaan manusia. Jadi, apakah perbezaan utama antara dua makhluk gaib kucing ini? Pertama sekali, asal-usulnya, bakeneko adalah produk dari dunia manusia, iaitu seekor haiwan peliharaan yang berubah bentuk. Manakala Nekomata pula sering digambarkan sebagai roh gunung, sejenis yokai yang sememangnya liar dan memusuhi manusia sejak azali. Kedua, dari segi kuasa, Nekomata memiliki semua kebolehan bakeneko, tetapi pada darjah yang jauh lebih superior. Ia bukan sekadar menghasilkan cahaya api kecil, tetapi mampu mencetuskan kebakaran besar yang boleh membakar hangus seluruh perkampungan. Dan jika bakeneko menyamar sebagai manusia untuk tujuan menipu, Nekomata boleh melakukannya hanya kerana suka-suka, semata-mata untuk menabur perselisihan dan membawa kematian. Secara ringkasnya, jika bakeneko hanyalah roh atau hantu yang menuntut bela, Nekomata pula adalah iblis sejati yang datang dari alam barzakh. Legenda Nekomata dari pegunungan amatlah menggerunkan. Ia mengisahkan kucing gergasi sebesar harimau yang mendiami jauh di dalam hutan gunung dan memburu manusia. Makhluk ini meniru tangisan bayi untuk memerangkap pengembara sebelum menyerang dan membaham mereka. Dikatakan makhluk ini amat cerdik, mampu memahami, malah meramalkan tindakan manusia. Mereka adalah penjelmaan alam liar yang ganas, sifatnya yang tidak tunduk dan memusuhi tamadun. Kisah-kisah ini menjadi amaran keras bagi sesiapa yang berani merayau terlalu jauh ke dalam hutan gunung yang belum diterokai. Imej kucing pemakan manusia yang besar ini kekal kukuh dalam cerita rakyat Jepun sebagai salah satu yokai yang paling berbahaya. Terdapat satu lagi kaitan kucing yang menarik dan agak gelap dengan budaya Jepun, iaitu dengan daerah hiburan atau pleasure quarters. Pada masa itu, geisha dan wanita penghibur kelas tinggi sering memelihara kucing sebagai haiwan kesayangan. Kucing, seperti mereka juga, dianggap sebagai makhluk yang anggun, misteri dan hidup mengikut peraturan mereka sendiri. Ada satu kisah legenda tentang seorang geisha yang tersilap dibunuh oleh tuannya. Tuannya menyangka kucing kesayangan geisha itu menyerangnya, walhal kucing itu sebenarnya sedang cuba memberi amaran kepada tuannya tentang seekor ular yang berada di siling. Selepas kematian kucing itu, rohnya kekal di sana untuk menuntut bela terhadap pembunuhnya. Kisah ini menunjukkan bahawa walaupun dalam konteks membalas dendam, kesetiaan kucinglah yang menjadi
pendorong utama. Ini menambah elemen tragis dan kedalaman pada imej demonik yang sering dikaitkan dengan mereka. Kepercayaan bahawa kucing mempunyai kaitan dengan alam kematian sangat mendalam. Selain daripada dikatakan mampu menghidupkan semula mayat, mereka juga dipercayai boleh mencuri roh seseorang yang sedang nazak. Kucing juga sering dikaitkan dengan amalan menghisap darah atau vampirisme. Ada sebuah legenda yang menceritakan tentang kucing vampire yang akan menghisap darah orang yang sedang tidur pada waktu malam, secara perlahan-lahan membawa mereka kepada kematian. Oleh sebab kepercayaan inilah, di Jepun timbulnya tradisi untuk tidak membiarkan kucing berada di dalam bilik yang sama dengan jenazah. Mereka bimbang haiwan itu bukan sahaja akan mencemarkan tubuh si mati, malah mungkin merampas rohnya, menghalang roh itu daripada bersemadi dengan tenang. Sempadan antara dua alam inilah yang sentiasa diseimbangkan oleh kucing, menjadikannya watak yang sangat menakutkan, namun pada masa yang sama amat mempesona dalam mitologi. Jangan pula anda fikir bahawa kucing di Jepun moden hanya ditakuti semata-mata. Terdapat beberapa tempat di mana penghormatan terhadap kucing mencecah tahap yang luar biasa. Contoh yang paling jelas ialah Pulau Tashirojima yang juga dikenali sebagai Pulau Kucing. Di pulau ini, populasi kucing adalah berkali-kali ganda lebih banyak daripada populasi manusianya. Penduduk tempatan yang kebanyakannya adalah nelayan percaya bahawa kucing membawa tuah dan hasil tangkapan yang lumayan. Di pulau ini, anda dilarang sama sekali untuk membela anjing. Malah, di tengah-tengah pulau, berdiri teguh sebuah kuil kucing yang dibina khas untuk seekor kucing yang mati secara tidak sengaja akibat dihempap batu. Tempat ini adalah bukti hidup bahawa gambaran murni kucing sebagai pelindung masih kuat dalam budaya Jepun dan ia hidup harmoni bersama legenda-legenda gelap dari masa lalu. Mitos ini sangat terselah dalam budaya pop moden, terutamanya dalam siri anime dan manga. Di satu sisi, kita ada watak kucing pembantu yang comel dan bijak seperti Luna dari Sailor Moon atau Gigi dari Kiki's Delivery Service. Mereka melambangkan sifat-sifat positif, kebijaksanaan, kesetiaan dan perlindungan magis. Namun, di sisi lain, genre seram pula giat menggunakan imej Bakeneko dan Nekomata. Contohnya, dalam anime Mononoke, salah satu segmennya, RC, khusus menumpukan kepada penyiasatan kes tentang Bakeneko, iaitu kucing syaitan itu. Para penulis kontemporari dengan bijak memainkan kontras ini, mencipta watak yang pada masa yang sama boleh jadi sangat menawan dan juga membawa bahaya maut, yang secara sempurna menggambarkan intipati prototipe mitologi mereka. Mengapa mesti kucing? Kenapa agaknya haiwan inilah yang memikul beban simbolisme yang begitu rumit dan kontradiktif? Jawapannya terletak pada sifat semula jadi mereka sendiri. Kucing adalah makhluk di sempadan. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun tidak pernah sepenuhnya menyerahkan diri. Sifat berdikari mereka, aktiviti malam, pergerakan yang senyap dan mata yang bersinar dalam gelap, semua ini sentiasa menimbulkan campuran kekaguman dan ketakutan primitif pada manusia. Pada satu ketika, mereka mungkin sangat manja dan penuh kasih, tetapi pada saat lain, mereka boleh jadi dingin dan menjauhkan diri. Mereka adalah pemangsa kecil yang tinggal betul-betul di dalam rumah kita. Sifat dualiti dalaman inilah yang menjadikan mereka kanvas yang sempurna. Ia menjadi tempat di mana manusia memproyeksikan segala ketakutan dan harapan
kisah tentang kebaikan dan kejahatan serta kesetiaan dan pengkhianatan. Pada akhirnya, soalan dewi atau syaitan tidak ada jawapan yang jelas. Folklor Jepun memberitahu kita bahawa kucing adalah cerminan bagaimana kita melayannya. Jika anda sayang dan jaga kucing anda, ia akan menjadi maneki neko anda, pembawa tuah dan pelindung rumah anda. Tetapi jika anda berlaku kejam dan menyakiti hatinya, bersedialah untuk berdepan dengan semangat pendendam bakaneko yang akan datang mencari anda dari kegelapan. Oleh itu, legenda tentang kucing ini bukan sekadar cerita seram sebelum tidur. Ini adalah perumpamaan yang mendalam tentang karma, tentang tanggungjawab atas perbuatan kita dan bagaimana makhluk yang nampak kecil serta tak berdaya pun boleh memiliki kuasa besar yang mampu mencipta dan juga memusnahkan. Baiklah, kita baru saja menyelesaikan perjalanan yang sungguh menakjubkan. Daripada pelindung kitab yang suci dan kesayangan istana, sehinggalah kepada jelmaan menakutkan yang boleh menguasai roh orang mati. Kita telah melihat dua sisi kucing Jepun yang sangat berbeza. Di satu sisi ada maneki neko, simbol tuah yang menawan dan baik hati, lahir daripada kisah kesetiaan dan kesyukuran. Dan di sisi yang lain, kita ada bakaneko dan nekomata, makhluk halus yang menggerunkan, yang wujud daripada ketakutan, kekejaman serta sifat misteri kucing itu sendiri. Kedua sifatan yang luar biasa ini, daripada dewa hinggalah kepada raksasa, mungkin paling baik mencerminkan intipati sebenar haiwan misteri yang berkongsi hidup dengan kita. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jika anda rasa tertarik, jangan lupa like, subscribe saluran ini dan tekan butang loceng. Dan sekarang, soalan utamanya, cuba lihat kucing anda. Pada pendapat anda, dia akan jadi apa dalam mitologi Jepun, dewa tuah atau iblis yang licik? Tuliskan teori anda yang paling berani di ruangan komen. Kami tak sabar nak membacanya.